Bacakan mukaddimah daripada manzumah Nazam Sifut 20 yang diacehkan, diterjemahkan, disyarahkan dalam bahasa Aceh dari matan Aqidatul Awam karya seorang ulama besar asal Mekah dalam mazhab Imam Maliki. Beliau adalah Syekh Ahmad Al-Marzuqi, guru daripada Syekh Muhammad Amin At-Tirawi, Tunku Syekh di Tirau yang pertama, dan juga guru daripada Syekh Muhammad Marhaban, Qadhi Sultan Aceh, Sultan Ibrahim Mansur Shah. Jadi kedua murid-murid ini sama-sama menerjemahkan matan Aqidatul Awam. Tapi yang paling terkenal di Aceh itu adalah terjemahan bahasa Aceh daripada Tunku Syekh Muhammad Amin Zawiyah Tirau, Tunku Syekh Tirau yang pertama, yang beliau menerjemahkan dengan Bahrul Rajaz. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba'fun kitab luntung berkat ngan bismillah, Tuhan gemasih dunia akhirat karunia limpah, Jinneh pujo dum sekalian kepot Allah, Ateh Nabi alngan sahabat genasih Allah. Leh ni banyak yang fun wajib ateh insan, yang mukalaf akil balik mengenal Tuhan. Dum getanyo agam inang tak iktikut, wajib bakpo tu yang esa 20 sifat, yang fun wujud arti ada sidna Tuhan. Kedua kidam silam kana kendiletan, kelebaka berangkajan hanatan le, nepepun awai nesit lam kana hingga akhir. Jadi mukadimah ini salah satu manuskrip koleksi kita, koleksi Budir Museum, yang disalin oleh Tengku Syekh di Alu Kedapang dalam perang Aceh dengan Belanda tahun 1314 Hijriah, tahun 1890-an Masehi. Dan nazam ini sebelum disalin oleh Tengku Syekh Alu Kedapang itu disempurnakan oleh murid daripada pengarang ini, iaitu murid daripada Tengku Syekh di Tirau Muhammad Amin Zawiyah Cud, yang bernama Syekh Muhammad Tahir At-Tirawi, atau yang dikenal dengan Tengku Syekh Cok Peleng. Jadi beliau menambahkan pada bahagian akhir itu adalah yang penazam iktikadnya benar tathe, sid alim tat, warak zahid ditabik gure, lom megatat ngan keramat gethe dumho, tat mesyuhu gekun Tengku Syekh di Tirau, dile ta'e gekun Tengku di Dayah Cud, yang Tengku Cud Muhammad Amin naneh Yucud. Jadi ini mempertegas bahawa nazam ini diacehkan, disyarah dengan bahasa Aceh oleh Tengku Syekh di Tirau Muhammad Amin Zawiyah Cud, anak daripada Faqih Abdul Salam Tirau, yang juga paman daripada Tengku Syekh Muhammad Saman Tirau, yang dikenal dengan Tengku Syekh Tirau yang pahlawan nasional yang dimakamkan di Meria, Indrapuri. Sekian.